Maksudnya yang tadi dengar di atas pinjaman tu, maksud tak berlaku transaksi jual beli dengan pinjaman konvensional. 200,000, tahu katakan cas 4%, berapa? Itu riba. Tetapi dalam Islam tadi dia berlaku jual beli. Maknanya kita beli tanah, dekat bank. Kita tak nak tanah, kita jual. Itu maksudnya. Sebab tu tadi kita membezakan struktur proses angkat tu berbeza antara peminjam dengan pemihutang. Dalam Islam dipanggil penjual dan pembeli. Jadinya proses bila jual dan beli ni, orang nak letak berapa mahal, berapa murah pun boleh. Sebab dia masih lagi kita nak beli, nak jual. Tapi dalam pinjaman ni, 200,000 nak pinjam, okey, 200,000 pinjam, nak bayar 30 tahun, kita akan kenakan cas atas 200,000. So dia tak ada proses. Itu yang dinamakan riba. Dalam Islam dia tak pergi pada riba, dia dalam proses jual beli. Kita bayar ansuran, sebab itulah daripada 200 itu jadi 400,000. Tetapi macam dia tadi, kita dulu memang tak ada. Kita tak ada perbankan Islam. So dalam tahun 1883 dah start perbankan bank Islam. Jadi dalam peringkat dengan masa sekarang ni, dia masih lagi proses. Belum tamat lagi kalau ikut keadaan. Kita jangan anggap maknanya perkembangan ekonomi Islam ni belum tamat lagi. Dia masih kalau syariat Islam tu dia ada zaman permulaan. Dia ada zaman perkembangan Islam, dia ada zaman keemasan Islam, dia ada zaman kejatuhan Islam. Lepas tu dia akan ada zaman kegemilangan Islam. Jadi sekarang ni dia masih dalam proses lagi. Perbankan Islam ni masih lagi dalam proses. Proses perkembangan kewangan Islam. Jadi satu masa nanti kita nak pasti sama ada mungkin peringkat saya ataupun peringkat anak-anak kita nanti, perbankan Islam ni yang dalam bila dana dah banyak, dia boleh balik dari konsep yang Qardu Hasan tu. Qardu Hasan ni maksudnya yang mana pembiayaan, pinjam 200,000, bayar pun 200,000. Tetapi untuk buat dana macam tu, buat sementara ni, dana yang ada di peringkat perbankan memang tak cukup. Dia tak boleh buat lagi sampai tahap yang tu. Jadi kita harapkan nanti bila perkembangan kewangan Islam ni bertambah, dana dia makin banyak. Tuan-tuan, banyak kalau kita bayar, tengok bila dah banyak pelaburan, dah banyak berlaku simpanan, duit zakat kat bank pun dah bertimbul dah. Duit zakat satu bank tu dah 200 juta. So kalau 200 juta nanti dibuat balik, cara untuk penghutang, orang berhutang ni kan boleh gunakan duit zakat kan, ada algoritma yang berhutang. Dia buat dalam konsep tu, kita pinjam 200, mungkin satu peringkat 200 dia jadi 300,000. Dah okey dah, daripada 400,000 jadi 300,000. Peringkat akan lagi nanti bila dana tu dah makin bertambah, daripada 200,000 kita mungkin bayar 200,500. Mungkin satu peringkat lagi kita berkembang, akhirnya 200,000. Mungkin masa ni kita tak merasa. Sebab tu mungkin yang Tuhan bagi, katakan sekarang ni kita ni mampulah beli rumah. Sekarang ni dulu rumah, time saya pun masa saya beli dalam 100-200,000. Sekarang ni saya duduk kat belah nilai dah, rumah teres biasa pun dah dekat 500,000. Saya beli 100 lebih. Sekarang rumah teres peringkat kat nilai, kat Salat Tinggi, kat Bangi tu dah kat airport tu dah harga dah 500,000. Rumah teres 20-60 tu. Saya beli dulu 40-50. Rumah saya tu lebih kurang 200,000 je. Jadi maksudnya itu perkembangan duit tu. Jadi kemungkinan nanti, dulunya sekarang ni kita tak rasa tanggung yang mahal. Kemungkinan di zaman anak kita nanti, rumah mungkin 1 juta. Tapi pinjam 1 juta, bayar 1 juta. Alhamdulillah lah juga. Macam mana? Konsep dia? Sama tu. Sama tu. Pinjaman peribadi. Sama masih konsep masih tu lagi. Konsep sama juga macam tu. Still lagi perumahan tu. Tapi sekarang ni kalau ikutkan masa kita pinjaman perumahan, kita dulu ada 2 choice. Masa dulu mula-mula kita ada satu memang perbankan konvensional, lepas tu kita ada perbankan Islam. Memang ada choice masa tu. Masa dalam, saya ingat saya beli tu masih lagi sama-sama lagi. Saya beli dalam 7 tahun lepas ke 10 tahun lepas saya beli. Maksudnya boleh pilih masa tu. Kalau nak masa tu kalau nak 2 nama, kena ambil konvensional. Saya ingat lagi. Kalau nak 1 nama, pilih pilih yang boleh perbankan Islam boleh. Jadinya macam tu juga. Kita nak beli rumah, harganya 200,000. Jadi sekarang ni kita harganya 400,000. So kita perlukan 400,000. Jadi bank dia akan beli benda lain dulu. Lepas tu nanti bila bank beli benda lain, kemudian dia bank akan jual pada kita. Lepas tu kita akan dapat balik 400,000 tu balik. Sama je konsep macam tadi, pinjaman ke apa semuanya jual beli. Maksudnya rumah tu, okey, katakan bank beli rumah tu dulu. Kemudian kita beli kat bank rumah tu. Yang ada sekarang ni kita beli rumah kat bank sebenarnya.
maknanya kerajaan beli rumah dekat pemaju. 400,000. Lepas tu sekarang ni kita bayar kerajaan. Ansuran. Yang tu jadi macam tu. Dia beli, kita beli kat dia. Kerajaan beli dekat dia berapa? Pemaju, kita beli, waktu kita bayar dekat kepada kerajaan. Itu jadi macam tu. Itu yang jadi maknanya duit tu sebab kalau tidak harganya sebenarnya 200,000 je. Tapi kerajaan akan beli 400,000 sebab kita bayar ansuran. Kalau bayar cash 200,000. Tapi bila ansuran bayar 400,000. Dia macam tu. Semua konsep pinjaman macam tu lah kalau dengar. Ini kan semua konsep pinjaman, dia pinjaman peribadi ke, pinjaman perumahan ke, pinjaman kereta ke, macam tu. Itu konsep, maknanya kerajaan beli dekat dekat Proton, kita pula bayar dekat kerajaan. Bayar sebab kita bayar ansuran 30 tahun, itu yang dia bagi 4%. Itu konsep perbankan Islam, jual beli. Tapi kalau kita pinjam, lain konsep. So kita kena ingat yang bezakan antara Islam tak Islam adalah di sudut akad tu. Akad kita akad jual beli. Kita dah setuju dah kita beli rumah ni